Hari ni kita nak buat coklat French toast. Kalau korang malam-malam rasa macam nak makan benda yang manis-manis sikit sambil tengok movie, ataupun mak-mak nak buat bekal untuk anak-anak pergi sekolah, boleh try cara ni. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, korang campurkan telur dengan susu dan sedikit garam. Lepas tu kita celupkan dengan sandwich. Lepas tu baru korang gorengkan dia. Saya pakai dalam 3 biji telur. Kemudian korang perlukan dalam 1/3 cawan susu. Korang masukkan dia, masukkan sedikit garam. Kemudian kita boleh kacau sampai sekata. Seterusnya kita perlukan roti Gardenia original klasik. Roti ni paling senang dapat kat pasaran. Dekat kedai ada, kat pasar raya pun ada. Korang ambil roti Gardenia ni, potong bahagian sisi dia. Kemudian kita perlukan juga spread coklat delisia daripada Gardenia. Korang sapukan dekat roti Gardenia kita ni rata-rata. Boleh tutupkan dia. Lepas tu korang boleh panaskan kuali, letakkan sedikit butter. Ambilkan kita punya sandwich tadi. Kemudian korang celupkan dengan larutan telur dan susu. Lepas tu korang boleh masakkan dia dekat atas kuali. Sementara dia masak, kita dah buat coating gula dia. Korang boleh kisarkan dalam 3 sudu besar gula. Biar dia separa hancur je. Lepas tu korang letakkan sedikit cinnamon powder. Kacau-kacau dia sampai sekata. Bila roti macam dia nak masak tu, korang balik-balikkan dia. Lepas tu korang coatingkan kita punya French toast dengan campuran gula dan cinnamon powder tadi. Kemudian siaplah kita punya coklat French toast. Paling simple, paling senang. Korang boleh buat dekat rumah nanti. Selamat cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.